Hari ni saya akan present sosial. Saya tak nak tengok semua benda ni. Tunjukkan saya sales report terus. Okay, baik. Tengok bos, tab dia. Ni ciri-ciri pekerja tak organize bos. Cepat sikit saya tak ada masa ni. Bos, resign letter bos. Mana awak nak berhenti ke ni? Bukan bos, bukan. Asal awak tak aircon ni? Salah. Dah cukup. Sales center satu tab, order satu tab, tracking satu tab. Semua benda nak dalam tab yang sama. Bos, satu lagi bos. Boleh campur tab resign lagi. Kenapa tak guna pulse tag je? Pulse tag? Boleh buka sampai 20 tab, semua data daripada TikTok Shop dan semua platform sampailah physical store, awak boleh buka dekat satu dashboard je. Sales, marketing, inventory, affiliate, retail branch, semua boleh monitor dekat satu website je. Bukan setakat tu, dia ada AI yang boleh explain apa yang berlaku dalam bisnes kita dalam bahasa yang kita mudah faham. Stok online dengan stok offline pun boleh sync sekali. Tak adalah pening-pening. Marketing performance pun dia boleh track sekali. Nak buat idea content, AI boleh bantu dalam tu. Nak tengok data kompetitor pun ada sekali dalam ni. Takkan benda simple macam ni bos saya nak fikir. Dah sambung presentation. Okay, bos. Bos, ni bukan bos ni.